Yang first tu tanya lagi, macam mana dia boleh terkena sirih? Malaikat second jawab, dia terkena sirih pakai sikat dan rambut. Malaikat first tanya lagi, dekat mana dia letak? Malaikat second tu jawab, dia letak dekat bawah batu besar dekat telaga Zakwan. Lepas tu Nabi pun terjaga daripada mimpi dia. Nabi macam penat, letih macam tu. Bila Nabi terjaga, Aisyah pun terjaga sekali. And then dia tanya dekat Nabi, what's wrong? Lepas tu Nabi pun ceritalah pasal mimpi yang Nabi hadapi tadi. Yang sirih Nabi ni nama dia Labid bin Al-Asam. Dia ni memang seorang tukang sirih yang terkenal lah dalam kalangan, korang tahulah kalangan apa kan. Sebab apa dia sirih Nabi? Satu, sebab dia jealous dengan Nabi. Nabi banyak followers, dia tak banyak. And then dia tak suka tengok Islam berkembang. Actually bukan dia je, golongan munafik pun sokong bila Nabi terkena sirih. And then dia orang tahu tau, secara spiritually Nabi ni memang seorang yang kuat. Yalah Nabi kot. Jadi salah satu cara yang boleh bagi mereka lah yang boleh berkesan adalah dengan cara halus lah kan. Lepas tu apa lagi, Aisyah pun panggil sahabat-sahabat Nabi macam Ali, Ammar, Zubair semua tu. And then ceritalah, lepas tu Nabi pun naik kuda dengan para sahabat, konvoi pergi dekat telaga Zakwan. Sampai dekat situ, sahabat pun macam seriau sebab tengok keadaan telaga tu memang agak creepy dan sangat suram. Perigi tu ditutup dengan batu yang besar, batu penutup perigi lah kan, dan berat dia beratus-ratus kilo. Sahabat pun alihkan. Lepas tu diorang nampak lah yang air dekat dalam telaga tu dia macam merah-merah pekat, macam air bercampur dengan inai, dan memang sangat off lah. Kemudian sahabat pun diturun dengan tali dekat bawah telaga tu. Diorang nampak macam dekat bawah satu batu besar tu ada kain yang dibungkus. Lepas tu apa lagi, dia orang bawa naik kain tu. Lepas tu dia orang buka, tengok dalam bungkusan kain tu adalah jarum, benang, rambut, sikat, semualah. Lepas tu Allah turunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Nabi baca satu ayat, satu simpulan daripada benang yang ada dekat dalam kain tu, benang tu dijahitlah dekat dalam kain tu. Satu demi satu ayat yang Nabi baca, satu demi satu simpulan terbuka. And then on the spot masa tu juga Nabi rasa macam beban yang Nabi pikul selama ni dah turun. Lepas tu Nabi rasa macam sihat lah, sakit Nabi hilang dan sembuh sepenuhnya, Alhamdulillah. Settle tu sahabat pun dia rasa marah lah. Dia orang terus nak pergi kiokkan si Labid tu, tapi Nabi tahan. Nabi cakap, Allah dah sembuhkan aku tak nak bagi keburukan dekat manusia. So Nabi pun maafkan si Labid tu, walaupun tahu dia yang buat Nabi. Dan Nabi suruh para sahabat pun maafkan. So pengajaran dia, sirih itu memang ada, tapi dia tak boleh lawan kuasa Allah. Kalau Nabi pun boleh terkena, ini kan pula kita. Lepas ni insya-Allah akan ada banyak lagi video hari-hari. Kalau korang berminat dengan konten macam ni, sila like, follow, komen, share dan repost kalau rasa bermanfaat. Itu saja. Bye bye.